Ini dia meninggal 2017. Esok dia balik. Guys. What's more? What's more today? What's more? Dia hidup kita ni. Kita orang ada story. Sepatutnya kita orang bergerak pergi Hilton dekat PJ makan iftar. Lepas tu kita orang cakap lah dengan kawan intern kita orang, tumpang kau je lah. Lepas tu cakap okey. So kita orang tunggulah dia sampai pukul 6. Lepas tu tiba-tiba dia kata, "Weh, aku tak boleh pergi. Mak aku cakap ada emergency." Rasa macam last minute. Kenapa last minute dia beritahu? Kenapa tak pukul 5 tadi? Sekarang dah pukul 6. Dah pukul 6 dah. Kalau pukul 5 tadi, kita orang dah gerak dah. Kita dah sampai dah. Kita orang dah boleh jumpa. Just gatal. Ustaz, tengok dia ni Ustaz. Tangkap dia Ustaz. Naik LRT, naik kereta. Okey. Kejap. Naik LRT, naik kereta. Okey. Ni Situ, titik. Jalan. 600 meter jalan. Muka. Okay. So lagi 13 hari we are gonna berpisah. So kita orang sekarang dalam usaha untuk adventure. Yes, adventure selagi boleh. Yes. Selagi muda kita kena adventure. Yes. Maksudnya just kena masuk UTP balik guys. Okay. So kita orang dah sampai naik LRT. So kita orang sekarang on the way nak naik kereta. Yes. Ada 5 stesen. Yes, 5 stesen. Nantikan kami. Say hi. Say hi. Guys, we are on our way. Sorry dia lambat. Apa? Estimate 7.16 sampai. 7.16 estimate ya. 10 minit lagi. 10 minit lah. Cuba bagi tahu si So basically kita dah terlepas. Terlepas masuk parkingnya. So sekarang ni kita kena straight. jauh ke? Jauh tak nak? 8 minit. 8 minit je. Oh my god. Finally, kita orang dah sampai. Selamat sampai akhirnya. Selepas pelbagai dugaan yang kita orang hadapi, Yes. akhirnya kita orang sampai. We should proud of ourselves. Mereka kata bukan. Sekarang pukul apa dah? Memang kita masuk je 7.39. terus ni. Azan dah. So sekarang ni kita tengah cari surau, tapi kita tak tahu kat mana. Kita nak cari surau tapi tak tahu kat mana. Sana gym. Jasa kena naik lah. Tapi dia tak cakap kena naik ni. Weh, ada lagi kosong. Tolong. Tak boleh jalan je ni. Kita tahan je. Boleh je. Nanti tahu. Cover lah. Kau apa sabi? Kantul. Mesti mencilak durian. Weh, jatuh. Tolong. Cepat commotion. Ya.
Jom kita pergi hantar. Polis tangkap dia, ada orang curi durian. Putri curi durian. Mana ada? Princess curi durian. Ni dia punya dalang dia. Asal aku. Lepas tu ni dia punya sidekick dia. Dan ini hasil tangkapan. Nak letak dalam apa Ni siapa punya? Ni Jazz punya. Aku punya yang paling kanan. Ni. Tu. Setiap seorang bungkus. Ni. Oh ni kau punya. Ni Jazz punya ke? How's your feeling? My feeling sedih sebab tak sempat makan dessert. So nanti kita akan sneak peek